Oh, hari ni hamba cari pokok ni. Tak cakap nak musim. Baru jumpa. Wah, kat sejam cari. Oh, payah nak boleh rupanya pokok ni. Lihat ni. Ni buah dia. Ni pokok dia. Ni anak dia. Ada pokok anggur lah pula duduk situ. Ni nak obat. Tu. Boleh dah buat obat kata-kata padang. Obat kata-kata kulit ni. Mujarab ni. Boleh. Jumpa juga akhirnya. Kita ambil daun dia. Daun dia. Ni boleh ambil ni macam ni. Kita ambil, kita tumbuk, ambil air dia, sapu di padang. Menghilangkan kata-kata padang. Okey. Kita nak start proses daun ni, ubat kata-kata ni. Kita kena tumbuk dia pakai alu lesung. Kita buat kokoh. Kita kena getuh daun dia ni, masukkan dalam tempat alu lesung. Kita ambil daun ni. Tiga pelopor. Lepas tu kita tumbuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar juga. Tumbuk sampai hancur. Baunya sangat busuk. Kita nak buat ni obat. Tumbuk. Sampai dia lumat. Baru dia. Ni rupa dia. Selepas kita tumbuk, dia jadi acuh lah. Warna hijau ni daun dia. Itu. Okey. Lepas tu kita cari kain buruk lah. Kain buruk. Kita ambil benda ni, daun dia ni, letak kat kain buruk. Letak kat kain buruk. Macam boleh lah sekali makan. Banyak ni. Kita ikat dengan getah.
Hmm. Tu. Basic lah. Dekat mana-mana tempat yang gatal tu. Untuk lebih mujarab lagi, kita letak cuka. Cuka makan. Cuka makan kita letak dalam gelas. Kita nak celup daun ni dah. Kita bahan cuka lah. Kalau air biasa tu boleh juga, tapi power dia kurang lah. Power kurang. Kita letak cuka lah. Biar power dia lebih sikit. Biar power dia kuat sikit. Oh, banyak nak hilang kata-kata ni. Okey.